Hi guys, welcome back to my YouTube channel Safa. Kepada sesiapa yang baru first time dekat sini, Nisa ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so dekat video ni Nisa tak nak tunjuk full tutorial pun cara nak gunakan apps ni apa semua sebab Nisa dah buat video yang first. So kalau korang berminat untuk nak try, korang tengoklah video Nisa yang first tu macam mana cara nak kumpul points apa semua. Lepas tu korang download apps ni. And then dekat sini Nisa just nak explain dekat korang tentang dia punya withdrawal method. Kita ada duit yang color merah ni dengan yang the blue one. So kedua-duanya kita boleh withdraw tau. Cumanya dekat yang merah ni dia agak complicated sikit lah cara untuk nak withdraw. Tapi dekat yang biru ni korang boleh withdraw je, tak ada masalah. And first kali korang boleh dapatkan RM4 duit merah secara percuma tau. Macam mana? Tekan je dekat button ID ni. Lepas tu masukkan nombor yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. Lepas tu korang tekan je button fill in kat bawah. And then korang dah automatic akan dapatkan RM4 duit merah tu. Okay. So Nisa nak tunjuk dekat duit merah dulu. Tekan je kat situ. Okay, macam sekarang ni. Dia ada, tak silap Nisa ada RM60, 210 dan juga berapa lagi tah. Nisa tak ingat berapa value dia. Tapi untuk sekarang ni Nisa tengah cuba untuk nak withdraw sebanyak RM210 tau. Untuk nak withdraw kita kena settlekan ni sampai 100%. Untuk nak settlekan 100% tu pula, untuk settlekan 100%, kita kena completekan interest calculation ni ataupun kena invite friends lah. So, sebab tu Nisa cakap dia agak payah sikit. Tapi, dia legit je membayar. Macam mana Nisa cakap dia legit membayar? Sebab, okay, kita pergi dekat yang biru ni. Korang boleh nampak kat sini, Nisa boleh withdraw sebanyak RM28. Tapi, Nisa tak nak withdraw dulu, nak kumpul dulu. Tekan je dekat history yang kat atas ni. Okay, so dekat sini boleh nampak kan, ni duit biru. Yang ni duit merah yang kat atas ni. RM120 tu duit yang merah lah. So, biru dan merah dua-dua legit membayar. So, guys, kalau nak cuba, korang boleh je cuba. And yeah, itu sahajalah Nisa punya video kali ni. Just nak share dekat korang yang games ni memang betul-betul legit membayar lah. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.